أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan kita benar-benar sebagai orang-orang Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin sekalian, sesungguhnya hari ini hari Aidil Fitri, hari yang mulia dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari yang ditunggu-tunggu oleh setiap kita setelah sebulan kita berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan segala apa itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pada pagi ini kita berbuka tanpa pantang larang lagi. Malahan haram kita berpuasa pada hari ini, kerana memberi kesempatan supaya di saat yang mulia ini kita dapat bergembira dan bersyukur dengan bertakbir dan bertahmid terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi taufik dan hidayah kepada kita setelah sanggup menahan keperitan lapar dan dahaga selama sebulan lamanya. Sehubungan dengan itu, marilah kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa, sembahyang fardu, sembahyang sunat tarawih, zakat, sedekah, bacaan Al-Quran dan amalan-amalan yang lain yang sudah kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan itu, moga-moga diterima Allah dan dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan semata-mata pahala dari Allah, nescaya diampuni oleh Allah akan segala dosanya yang telah lalu dan yang telah lepas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari yang mulia ini hendaklah kita sambut dengan penuh gembira dan kesyukuran, sambil memakan makanan dan wadah yang baik-baik dan meminum minuman yang lezat-lezat yang dihalalkan di sisi Allah, memakai pakaian yang indah-indah
yang cantik-cantik, yang molek-molek, sambil menziarahi ibu bapa, saudara-saudara, guru-guru kita, ulama-ulama yang berjasa. Dan juga mengunjungi, menziarahi sahabat andai, rakan-rakan baik, jiran-jiran tetangga, serta mengucapkan tahniah dan salam mesra, memohon ampun dan maaf daripada, meminta halal apa yang termakan dan terminum, sambil berdoa untuk kebahagiaan bersama. Di samping kita bergembira menyambut hari Lebaran ini, janganlah kita lupa bahawa ada di antara saudara-saudara kita menyambutnya dengan muka murah dan titisan air mata. Semuanya oleh kerana kemiskinan hidupnya, dan semuanya kerana sudah bercerai jauh dengan anak isterinya. Ada isteri-isteri menangis teresok-esok manakala mendengar takbir bergema, mengenyangkan suami mereka yang jauh di masa kerana bertugas ataupun sedang ditahan di dalam penjara. Ada setengah isteri menangis kerana tahun dahulu mereka berhari raya bersama-sama suami yang dikasihinya dan anak-anak dikelilingnya, tetapi pada pagi ini suaminya sudah tidak ada lagi, sebab kembali menemui Tuhannya, meninggal dunia. Ada anak-anak pada tahun-tahun yang telah lalu, yang telah lepas, riang gembira kerana ayahnya berada di sampingnya, tetapi pada pagi ini sudah tidak ada lagi, dan mereka jadi yakin tidak ada tempat bergantung dan tiada pula rasa. Mereka mendengar takbir bergema, memecah kesunyian jiwa. Sorak-sorai rakan-rakan mereka dengan penuh duka dan takut. Dunia ini gelap baginya, walaupun sang surya sedang memancarkan sinaran cahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati Allah, orang-orang Islam yang baik bukanlah mereka yang kenyang dikelilingi keluarga. Manakala saudara dan jiran-jiran sekelilingnya sedang lapar, orang Islam yang baik bukanlah mereka yang berpakaian memilih-milih dengan pakaian yang indah-indah, cantik-cantik, mahal-mahal, sedangkan saudara-saudara dan jiran-jiran tetangganya compang-camping dengan pakaian yang lusuh. Orang-orang Islam yang baik bukanlah mereka yang berkumpul di istana indah, dikelilingi nikmat dengan kesukaan, sedangkan dikelilingi keladanya ada saudara-saudara yang sedang menangis dan berduka dan takut. Tetapi yang sebenarnya orang Islam yang baik adalah orang-orang yang mengukuh iman dan ketakwaan di dalam diri, penuh perasaan persaudaraan dan kasih sayang serta belas ihsan kepada bangsa seagama. Tinggi cita-cita dan kemampuannya, menyuruh membuat kebajikan dan melarang daripada membuat kemungkaran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maksudnya adalah kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia, supaya kamu menyuruh dengan berbuat kebaikan dan melarang dari yang munkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana umat Islam negara ini dalam keadaan selamat, aman, damai, hidup bermasyarakat dengan orang-orang yang bukan Islam. Walaupun bilangan umat Islam lebih sedikit saja kalau dibandingkan dengan mereka. Ini adalah disebabkan kuasa pemerintahan berada di tangan umat Islam sendiri. Tetapi kalau kita lihat umat Islam di negara luar, walaupun bilangan mereka banyak, tetapi keadaan hidup mereka tertinggal. Seperti umat Islam di Bosnia dan sebagainya, di Palestin, di Myanmar, dan yang terbaru di Syria. Mereka dizalimi dengan kejam, dibunuh, dihalau, keluar dari kampung halaman mereka, dicabuli, diseksa tanpa belas kasihan. Apakah umat Islam dalam negara ini akan berterusan hidup seperti yang dinikmati sekarang ini? Atau apakah apa yang berlaku di Bosnia Herzegovina itu akan berlaku di negara ini? Lihat sajalah perpecahan di kalangan umat Islam dalam negara ini wujud hasil daripada berbagai situasi. Sebahagian generasi muda Islam berbudaya dengan budaya teknik, budaya roh, budaya kuning, sedangkan mereka lah yang diharap akan menjadi pewaris bangsa dan negara. Dan seterusnya ulama ikutan umat Islam negara ini mundur, terutamanya dari segi ilmu pengetahuan dan lain-lain perkara yang menjurus ke arah kemerosotan. Beberapa perkara yang disebutkan tadi, di antaranya kalau dibiarkan berterusan besar kemungkinan kita akan jadi Bosnia Herzegovina. Yang kedua, paling kurangnya kita akan jadi komunis negara sendiri. Oleh itu perkara ini perlu diambil perhatian oleh semua pihak dan bertindak memperbetulkan. Kita umat Islam akan wajib bersedia apa juga kekuatan yang diperlukan demi mempertahankan agama dan negara daripada musuh Islam. Dan carilah titik-titik kesepahaman walaupun adanya perbezaan pendapat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayri turhibuna bihi 'aduwwallah wa 'aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum. Maksudnya, dan hendaklah kamu sediakan untuk melawan mereka, yakni musuh Islam, sekadar tenaga daripada kekuatan dan kami penambah kuda. Dengan demikian, kamu mempertakuti musuh Allah dan musuh kamu. Begitu juga orang-orang lain selain mereka yang tiada kamu ketahui. Sedang Allah mengetahui mereka. Surah Al-Anfal ayat 60. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة السائلين. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa di dunia dan di akhirat. Carilah perkalaan, kerana sesungguhnya perkalaan yang terbaik ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan Al-Mubarak 1433 Hijriah telah meninggalkan kita, dan kita telah berada di hari pertama bulan Syawal 1433 Hijriah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh merasakan tadu dan diri meninggalkan bulan Ramadan ini. Kadang-kadang dia tidak sempat menemui bulan Ramadan di tahun di hadapan, kerana segala amalan kebaikan yang dilakukan di dalamnya, Allah Ta'ala akan membalasnya dengan ganjaran yang bersifat ganda. Yang sebenarnya, kalaulah manusia tahu tentang rahsia hikmah bulan Ramadan, nescaya mereka bercita-cita supaya bulan Ramadan itu berlanjutan selama setahun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamu an-nasu ma fi hadha ash-shahr min al-khairat, la tamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Maksudnya, kalaulah manusia tahu kebajikan yang dikandung di dalam bulan Ramadan, kebajikan yang terkandung di dalam bulan Ramadan, nescaya mereka bercita-cita supaya Ramadan berlaku di sepanjang tahun. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Sidang jamaah sekalian, pada hari yang mulia ini, para malaikat mengalu-alukan manusia yang taat dan memohon keampunan bagi mereka. Amalan baik dan ketaatan dan amalan-amalan yang telah dikerjakan di dalam bulan Ramadan itu dikekalkan terus menerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rayakanlah hari yang mulia ini dengan kerja-kerja kebajikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah jangan di rumah masing-masing secara sederhana tanpa ada pembagian hingga menjadi beban kepada kita. Tiada hidup usaha atau kuburan orang tua dan orang andai dengan perasaan besar, dengan bahawa kita ambil pengajaran daripada dan bila ini eratkanlah silaturahim sanak saudara dan jiran tetangga dengan kita beramah mesra. Janganlah dirayakan hari yang mulia ini dengan acara-acara yang berlawanan dengan hukum Islam, seperti bersalam-salaman dengan mereka yang halal tahu. Apatah lagi melakukan sebarang maksiat
yang dikutuk oleh Allah, seperti berjudi, minum arak, pesta kahwin, berjalan berdua-duaan dengan teman yang belum dihalalkan, apatah lagi bersetujukan. Ingat, azab Allah yang amat pedih. Tidak seorang pun yang berupaya menolong dan menahan daripada. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Maksud dan siapa sahaja yang mendahului Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah, sebab akan dimasukkan ke dalam neraka yang berkekalan di dalamnya dan baginya azab yang paling tinggi. Sidang jamaah, sidang hadirin sekalian, sebelum mengakhiri khutbah kita pada hari raya ini dituntut di dua perkara yang amat penting. Pertama, mengenai dengan pembayaran zakat fitrah. Amatlah diharap dialu-alukan supaya tuan-tuan telah membayar. Sama ada untuk tuan-tuan dan orang-orang yang dibawa tanggungan tuan-tuan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, صوم العبد معلق بين السماء والأرض حتى يؤدي زكاة الفطر. رواه الإمام النسائي. وصلنا seorang Allah Subhanahu wa taala. Mu'allaqun tergantung ia di antara langit dan bumi. Hatta yu'addi zakat al-fitr. Hingga menunaikan memperjelas ia akan zakat fitrah. Kedua, puasa Syawal. Puasa sunat Syawal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana كصيام الدهر." رواه الإمام Muslim. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian memperingin dia akan 6 hari daripada bulan Syawal, adalah samalah seperti puasa selama setahun. Oleh itu, rebutkan tawaran istimewa ini daripada Allah dengan kita melakukan puasa sunat Syawal. Tak kiralah sama ada secara berturut-turut atau berselang-selang hari, sama ada di awal atau di akhir bulan Syawal. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk dan tawadhu untuk kesejahteraan kita, kaum keluarga kita dan umat Islam seluruhnya. Dan kita berharap doa kita ini akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang dijanji makbulnya doa kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تحرم علينا بذنوبنا فضل ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين ودمر الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح سلطاننا السلطان الإسلام محب الدين شاه ابن المرحوم سلطان يوسف عز الدين شاه غفره الله له. كما نسألك اللهم أن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.